Buat bagi kosong je. Kayu. Amin, Amin. Alah, dah balak. Ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada sekolah Smart FD. Sekolah mengadakan program sejarah yang bertajuk Bunga Kebangsaan dengan menggunakan teknik collage. Ni tim-tim saya lah. Ni ada Fatah, ada ni Daniel, ada Nabalik, Solihuddin, saya Ashraf, ni ada nama. Ada Ifaizi. Ya, okey. Oh, cantik. Ni bunga raya kami lah. Dia sedang proses. Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel Desa Kehidupan Adventure. Hari ni kami buat apa? Hari ni kami dalam minggu pasca luasa. Jadi minggu ni dianjurkan oleh Panitia Sejarah. Kami buat collage bentuk bunga raya. Okey, tengok akan review bunga raya. Sekarang kami tengah koyak kertas Kami- untuk buat collage. Kami tunjuk kami mengikut contoh di phone wisdom. So ini adalah salah satu kumpulan okey, tengok sikit. Buat apa? Bunga raya. Ni Ustaz. Ni tengok ni grup kreatif buat Tunjuk kotak sikit, untuk tunjuk sikit. koyakkan kertas. Tunjuklah sikit, jangan dekut sangat. Apa? Awak kertas sampai 3 Amboi. Janganlah kacau. Okey, saya nak tanya apa pendapat hampa tentang program hari ni? Saya sangat best lah. Okey, tunjuk muka cepat. Tak apa. Okey, ni siapa lagi? Saya sangat suka program ni sebab saya tak suka melukis. Ni kumpulan daripada tingkatan 1. Okey. Okey, cantik. Okey, seterusnya. Okey, grup seterusnya Ustaz. Ni kumpulan dari tingkatan 1 juga. Ni bunga raya ada warna biru-biru. Ya. Memang sangat Apa perasaan buat collage bunga raya? Baik je, baik. orang kata best. Bagus. Ni ialah kumpulan paling hebat lah. Kami punya kumpulan paling hebat bekerja Sini ada sama. lukisan. Oh, besar cantiknya. Ustaz ni cantik lukisan depa. Depa ni sangat luar biasa lah sebab duduk kat lantai. Selalunya orang duduk atas meja. Semua duduk atas meja, depa duduk atas lantai. Orang kampung lah kononnya. Okey, seterusnya. Ni paling cantik Ustaz. Mari tengok Ustaz. Tu dia. Okey, saya nak tanya apa pendapat anda tentang program hari ni? Apa yang lukis ni? Anis. Okey, Hanis. Hanis ni. Hanis memang pandai melukis ke apa? Tunjuk sikit. Tunjuklah sikit. Pandai. Pandai. Tangan tu Ustaz. Tengok Ustaz. Grup ni pula. Program ni bagi Rozana best ke tak? Best lah, dapat meningkatkan. Meningkatkan kerjasama. Dia okey Ustaz. Hari ni program ni dapat macam mengeratkan Silaturahim. mengeratkan silaturahim lah. Adalah grup terakhir. Kami interview grup depa yang paling terakhir sebab noob sikit lah. Okey. Okey, sila tengok ni. Okey, Ustaz tunjuk Ustaz. Ni kami bersamakan, ni kami punya collage. Begitu estetik. Okey, siapa yang lukis? Saya nak cuba. Ni Kisina lukis.